part kedua selepas di gerbang. Hari ini saya bersama dengan Abang Khalid, Ruby, untuk kita pergi ke satu tunnel, dikatakan tunnel zaman Jepun. So hari ini agak berbeza kerana kami explore santai saja, dan selepas itu akan mendengar kisah ataupun penceritaan yang akan dikongsikan oleh Abang Khalid di dalam tunnel ini. So kita ada shout out dekat Sembang Oye untuk buat dalam tunnel, dalam gua, tapi dia tak respon pada dah 300,000. So hari ini kita bawa Abang Khalid, guys, untuk kita merasai dan melihat bagaimana. Hari ini kita lewat sikit dan mungkin kita akan tunggu kat sini sampai pukul berapa, insya-Allah. Jom untuk tontonan anda next vlog. Ciao. So, alhamdulillah sampai juga kita kat sini. So, agak lama juga tak pergi ke sini. Baik-baik lah karun. Jaga bang. Baik-baik karun ni. Bang. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada penyengat lah jaga. B, masuk dalam tu B. Mana? Letak di bawah. Tak bawah ni. Susah pakai torchlight ni. Pakai tangan kau. Balik. Betul lah. Okay. Jaga licin Baik, ya. Oh, ini kerja kita. Ni kita punya kerja ni. Kita cuba gali, tapi tak berjaya. Tu jalan dia. Baik, bang, kepala bang. Ni, parang letak ni. Tak baik-baik, beg tu. Kau tengok tempat kering. Alhamdulillah sampai. First time bang? Abang datang sini bang? Abang tengok batu dia bang. Kilat-kilat kan. Kilat-kilat tu. Buka kursi untuk Abang Khalid. Letak tempat kering ni. Kalau tak lumpur ni. So alhamdulillah sampai juga kita orang hari ni untuk kita merasai suasana di sini bersama dengan Abang Khalid dan juga Ruby. Kenapa kita buat dekat dalam gua ni? Kerana kita nak mendengar perkongsian abang kita tentang bagaimana perjalanan Jungle Boy dalam
beberapa tahun yang telah pun sebenarnya Abang Khalid selama 10 tahun bang 10 tahun Abang Khalid telah berhenti untuk membuat eksplorasi seperti ini. Bukan horror, bukan, tapi eksplorasi. Tapi tiba-tiba dia kembali dan alhamdulillah satu orang yang sangat bersemangat dan berdedikasi dalam pergerakan eksplorasi. Jadi kita tengok yo guys, 2026 kita berada kat sini bulan ni bulan berapa? Bulan 7 guys. 2026 bulan 7. Menarik sangat menarik. Sangat menarik. Okey. Kita minum kopi Abang Khalid bawa bekal kan. Santai dulu untuk kita setting. Letak mana kamera, kat mana Abang Khalid duduk, kat mana saya duduk dengan mic. Kita kongsi perceritaan. Tempat pun tak besar bang kan. Tempat tak besar tapi kita santai lah. Santai. Tenang korang. Korang tak dengar punya apa pun. Ngadu minit suara kita orang je. Tak payah pakai mic pun boleh. Tapi proper lah. Okay, proper. Kita dengar perceritaan dan perkongsian di tempat yang rare macam ni kan. Memang padu. Nasib baik tak ada line. Kalau ada line, orang nampak kita orang live kat dalam ni, tak ada line. Satu bar pun tak ada. Baru balik daripada Kerbang dengan Ruby, Abang Memek, Abang Tan. Patutnya ada Abang Khalid, tapi saya tersalah bang sorry dah bang. Tersalah info guys. Alhamdulillah selesai juga tugasan kami. Dan ni untuk episod yang kedua. Dan ni insyaAllah nanti kita akan cuba juga untuk menginap di satu lagi lokasi yang memang dah di-plan dari awal untuk tontonan anda semua. Jadi apa yang kami rakamkan, apa yang kami buat semua ini adalah untuk tetapan semua audience dan juga yang supporter-supporter yang selalu bersama dengan kami. 100,000 lebih di Instagram, 30,000 lebih di TikTok, 100,000 lebih juga di YouTube pun 170,000. Jadi apalah salahnya kalau saya berkorban sedikit masa saya untuk saya bawakan anda ke tempat-tempat yang mungkin saya pernah pergi dan mungkin dah banyak kali saya pergi, tapi bersama dengan sahabat-sahabat yang lain dan merasai keunikan yang berbeza. So korang pun boleh dengar benda yang tak pernah korang dengar, tanpa kita mengada-adakan perkara yang tiada. Ini bukan mudah nak buat ni, terowong ni. Korang tengok tu. Kita dalam cave guys. Batman cave. Kehidupan tak menipu pak. Santai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah. Seram hari ini akhirnya berada di episod kedua. Seram hari ini ni bukannya hanya kita boleh cerita pasal seram je bang. Dia boleh dikatakan boleh dijadikan satu perkongsian pengalaman ataupun macam mana orang dapat nama abang. Okey, contoh Mak. Kenapa dia dapat Mak? Padahal nama Muhammad. Dia berbeza tau. Kenapa dapat dan sebenarnya siapakah sosok figura Abang Khalid ni ataupun lebih dikenali oleh Jungle Boy. Jadi tanpa melengah lagi, mungkin korang akan cakap, Mr. Adam, bukan ke sepatutnya podcast dalam kereta? Guys, kita dah cuba bawakan salah satu podcaster sahabat kita saya bang, minta maaf lah mention sikit, tapi dia tak nak. Jadi dalam dengan kru kami yang tak banyak, saya bersama dengan saya punya orang kuat dan juga abang saya, Abang Khalid, dan bersetuju untuk memperkongsikan pengalaman beliau sepanjang abang 18 tahun bang abang dah start 17 tahun. So sekarang abang dah 60 lebih, betul? 60 guys. Dan paling menarik lagi, 10 tahun Abang Khalid dah stop dah benda ni. Tapi tiba-tiba korang nampak balik figura ni. Figura ni bukan main-main guys Sahabat baik figura ni bukan orang yang main-main Sahabat Abang Khalid ni seseorang yang, satu figura yang
boleh dikatakan pertama kali kita dengar nama Paranormal Malaysia. Siapakah beliau? Boleh sebut bang nama kan? Tak ada hal lah bang. Kita steady guys. Alright. Tak apa berlengah lagi guys. Inilah figura yang dinanti-nantikan, yang selama ini korang hanya nampak di belakang tabir dan korang nampak bersama dengan Mr. Adam Official. Kita merasai satu tunnel lah bang. Ni kita panggil tunnel tu. Abang rasa dia tunnel ke gua? Ni gua ni. Ada gua bang Kalau ikut pengalaman abang Khalid, ni gua abang Okey, lain macam guys tadi. Lain macam hari ni punya vibe lain macam. Orang akan cakap, "Ui, gila lah Mr. Adam ni kat mana ni?" Saya pun tak tahulah. Nampak macam air pula pada bayang. Okey bang, bagi tahu nama abang. So apa yang abang lagi selesa orang panggil, dan macam mana bang boleh keluar Jungle Boy bang? Pasal saya daripada umur 17 tahun, saya dah masuk hutan. Saya memang minat dalam hutan lah. Jadi saya masuk hutan Mersing selama setahun. Umur 17 bang? 17. Abang umur 17 abang dah dekat hutan Mersing dengan tim abang Saya 2 orang aja. Saya 2 orang yang duduk dalam hutan Mersing tu disebabkan saya nak tolong bapa angkat saya. Nak bersihkan ladang tu. Saya punya ingat dia cakap kebun bermakna ada pokok-pokok lah. Bila saya masuk sana tengok hutan belantara. Yalah, Mersing dulu tak adalah macam sekarang bang Dulu time, kalau 17 tahun tahun bila tu bang? 17 kan sekarang dalam 80-an 80-an bang waktu tu tak ada pembangunan lagi. Tak ada. Jalan-jalan pun masih lagi ni bang Jalan semua one way je lah. Ya betul. Jadi bang, abang 17 tahun tu, yalah macam contohlah saya lah bang Saya umur 17 tahun bang. Mungkin saya terjebak dengan lumba haram. Tak mahu cakap bang. Ini reality guys. Merempit. Tapi macam mana bang pukulan tu yang abang boleh aku masuk hutan lah lagi baik. Ni orang-orang ni tak payah ikut lah, aku masuk hutan lagi. Macam mana bang dapat bang? Pasal sebenarnya bapa angkat saya ni dia ada kebun di sana, ada tanah. Ada tanah. Jadi kita ada ramai lah kawan-kawan. Jadi yang dia offer semua orang, siapa yang sanggup tolong dia. Oh, dia offer. Bukan dia main ambil je. Bukan, dia offer. Jadi dia offer dalam ramai 60 lebih orang tu, tak ada orang pun nak pergi. Pasal yang ada urusan kerja, urusan keluarga. Jadi saya ni kira happy go lucky punya. Saya tak ada hal punya. Jadi saya 2 orang dengan dia. So yang lagi seorang? Bapa angkat saya. Bapa angkat lah. So 2 orang je lah. 2 orang. Guys, bapa angkat abang tadi tu umur apa bang? Weh, itu jam umur dia ingat dah 70 lebih Dia pun dah 70 lebih bang No wonder guys, sekarang abang Khalid 60. Saya pergi masuk hutan dengan beliau. Dan macam saya bawa ni, bawa Ruby lah, umur 20 lebih, 30 lebih lah. Macam dia punya semangat ni. Apa yang salah satu special tentang abang Khalid, bukan pasal abang Khalid duduk depan saya nak angkat cerita ni, tak. Semangat ni guys. Semangat lah. Semangat yang kita tak dapat lah dengan anak-anak muda sekarang. Dan macam saya sendiri pun, kalau saya dekat umur abang Khalid, mungkin saya pun dah relax. Saya dah santai duduk dekat tepi meja, buka surat khabar, saya minum kopi. Betul bang? Betul. Ini betul. Sebab saya nampak timer yang saya jumpa semua dah macam tu. Jadi sebenarnya abang Khalid dah umur 17 tahun guys, dah pun menceburi bidang hutan ni. That's why lah kita boleh tahu Jungle Boy. No wonder lah bang. Disebabkan saya suka sangat masuk hutan. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat semua cakap, "Oi, ini Jungle Boy sebenarnya." Memang dah gila ada. Otak dia dah tak betul, dia masuk hutan. Orang Singapura tak masuk. Jadi bila saya masuk dalam tu, saya tengok bukannya kebun, ada pokok buah. Semuanya pokok balak banyak kat situ. Hutan-hutan belantara bang. Jadi waktu tu besar-besar, tak ada chainsaw, tak ada apa. Jadi saya kerjakan tempat tu dengan parang je, kapak abang. Pakai kapak, takik satu pokok nak dekat habis 45 minit baru tombang satu pokok. Pokok satu pokok tu berapa tahun? Besar pokok tu. Berapa peluk bang? Itu kalau 45 minit tu 2 peluk lah. 2 peluk dah 100 tahun. Kan orang apa, kalau ikut orang pejabat hutan cakap, satu peluk 50 tahun. So 2 peluk 100 tahun. Satu pokok 100 tahun 45 minit bang. Saya tak tahu boleh tombang tak boleh tombang bang. Tangan sini semua melecet. Nak makan pun tak boleh. Besok nak sambung kerja. Buat lagi yang ni? Buat lagi.
Oh, bukan kerja tempat lain, itu Bukan, juga. situ juga. Maknanya abang memang habiskan abang punya masa kat sana je. Situ je, setahun. Berapa pokok bang kena potong? Ui, satu ladang tu saya potong. Agak-agak berapa ekar bang? Dalam 2,5 ekar ke 3 ekar. 2,5 ekar. Kalau dah satu pokok 100 tahun, 2 peluk menangis guys. Menangis. Saya jenis kalau tak ada ilmu nak potong pokok ada cara bang betul lah. Bukan kau main takik tak ada. Ikut cara pun tangan boleh tak boleh makan guys. Pasal kalau kita nak potong pokok besar dalam hutan ni kan dia rapat-rapat. Betul, dia rapat. Kita tak boleh potong satu pokok kasih tumbang. Dia akan tersangkut. Kita potong daripada dalam dulu. Kita tebang, tinggalkan dia punya balance je belakang dia. Kita takik depan, belakang kita tinggalkan. Oh, nanti dia tumbang sebelah Jadi sana. kita akan pergi yang last punya pokok tu. Faham. Kita takik sekali dia akan tumbang semua ikut sama rata. Oh, Jadi senang sikit kerja. ada step. Ada step. Kalau kita potong satu-satu, dia tersangkut bab pokok lain, bahaya untuk kita nak kerja. Betul juga guys. Jadi banyaklah yang saya orang Singapura. Jadi sahabat-sahabat saya daripada Singapura, tiap-tiap minggu diorang akan datang naik van. Bawa beras, bawa gula, bawa sepi rokok. Semua sahabat-sahabat saya. Umur 17 abang dah ada banyak kawan macam ni. Ada ready bang. Memang saya ada kumpulan saya tu. Ada steady memang punya team. ramai orang yang semua baik-baik. Uish. Jadi tiap-tiap minggu diorang akan datang ziarah saya. Bawa beras, bawa makanan untuk seminggu preparation lah. Faham. Jadi saya duduk dalam hutan tu 2 orang dengan bapa angkat saya. Makan cukup abang. Makan cukup. Cuma nak kena rajin aje lah. Ya, rajin tak rajin abang. Tapi nak pergi ambil air, nak kena pergi ambil atas bukit. Pasal air bersih yang ada atas bukit tu dalam 1 kilometer. Faham. Bawa tong air besar tu, yang kalau putih, ambil air bersih daripada atas, bawa turun. Pasal kita ada bikin kolam. Oh, abang tak ada kolam lah. Tapi itu kolam air paya, jadi air dia merah. Jadi bila air dia merah, kita mandikan gatal. Oh. Dia bukan tanah paya tu kita korek ada air boleh mandi, tak boleh. Dia gatal. Oh, maknanya dia yelah kan diorang ada proses juga air ni semua bang kan. Bukan main pakai je kan. Jadi, kalau air mata air lain bang kan. Lain. Ya, faham. Jadi yang atas bukit tu 1 kilometer baru ada air mata air bersih lah. Okey. Jadi saya pergi kerja tiap-tiap pagi akan bawa 1 tong besar, ambil air daripada atas bukit, bawa turun bawah. Simpan untuk minum. Berapa kali bang? Pagi sekali, petang sekali. Oi, tak banyak Tapi rabak juga bang. Pasal kita 2 orang, jadi kita maintain lah. Yelah, tak banyak Jadi nak pakai. air paya tu semua kita buat cuci pinggan mangkuk, kita makan ke apa, cuci baju semua pakai air paya. Oh, patutlah bang punya semangat lain guys. Siapa 17 tahun dah memang angkat air daripada atas bukit. Kalau kau tengok Jackie Chan, dia nak belajar kungfu. Betul lah macam Jackie gitu. Chan ke apa? Siapa Betul Jackie Chan Jackie Chan lah. Dia angkat air tu guys. So maknanya itu adalah salah satu orang kata kita panggil tas lah, di mana korang nak survive lah. Ni dekat tengah hutan, bukannya ada air senang-senang boleh ada pipe semua bang Ini satu pengorbanan sebenarnya. Pengorbanan, betul. Jadi itulah bang, di mana cabang-cabang umur 17 tahun abang dah dipanggil sebagai jungle boy sebab abang bersama dengan bapa angkat abang. Senang cakap apa nama orang panggil tu bersihkan tanah lah maksudnya. Betul, bersihkan tanah. Maksudnya ratakan tanah semua untuk buat kebun lah Pasal setiap apa yang kita bikin semua ada ilmu dia sebenarnya. Betul. Jadi bila kawan-kawan daripada Singapura datang, diorang happy lah tengok dalam hutan kan. Sekali datang diorang happy lah. Kalau hari-hari duduk diorang mau langit juga. Lid bila nak balik Lid. Betul juga bang Jadi waktu petang tu diorang cakap dengan saya, Lid, kita bakar ni tempat, Lid. Saya cakap dia tak boleh. Pasal pukul 3 tak boleh bakar. Pasal pukul 3 waktu angin tengah kuat. Bila kita bakar tu rumput dari pokok ke apa, dia akan, bila angin tiup dia akan merebak, boleh pergi kawasan sebelah orang pula. Tempat lain lah. Tempat orang punya tanah-tanaman kan. Jadi member semua tak faham. Kadang-kadang kita kawan-kawan biasalah ada degil-degil sikit kan. Bakar je lah, Lid. Betul. Bila dia bakar je, angin pun tiup. Dia pergi habis sebelah ladang orang. Uish, betul. Saya pernah tengok habis abang semua. Habis, bersih semua. Nasib baik. Ada sungai. Terbatas kan. Dengan orang punya tanah sekali rata. Tanah yang rata. Subhanallah. Itu pengalaman-pengalaman kita dalam hutan lah. Faham. Jadi bang, soalan saya bang, bila orang dia macam ni bang, bila dah melibatkan hutan, mesti ada mistik dia. Mesti ada. Betul bang Yelah, lagi-lagi macam saya ni adalah orang yang berpengalaman tentang buang pokok
yang ada orang buang barang dekat pokok ni kan. Jadi saya ada orang cakap okay, kau buang pokok ni mesti banjir. Jadi betul bang, saya bukan nak percaya benda tu bang. Yalah. Tapi benda tu terjadi betul-betul banjir teruk kan. So lagi abang hutan belantara. Ada tak bang benda-benda macam gitu bang? So far ada. Ada bang Macam mana yang abang diganggu dekat hutan belantara ni? Dia bukan ganggu pasal kita datang tempat dia. Itu tempat dia bang Jadi saya tak tahu yang kawasan yang saya bikin rumah kat situ. Sebelah rumah tu Istana Bunian. Ui. Jadi saya tak tahu pasal ni, saya tak tahu sebenarnya. Jadi bila saya duduk situ, bawah kolong saya ada dengar budak-budak lari-lari. Maknanya buat macam rumah Tinggi. pasung lah, Dia tinggi. ada ruang bawah. Ada ruang bawah. Ya. Jadi bawah tu tiap-tiap malam ada budak-budak lari-lari. Lepas tu bila saya duduk malam-malam seorang-seorang situ, saya dengar ada orang belajar silat. Lepas tu ada dengar bunyi hadra orang kahwin. Maksudnya abang dengar macam, yalah kita selalu main belajar silat juga kan. Jadi semua abang dengar ramai lah bang. Ramai orang. Dia macam ada keramaian gitu. Ui. Jadi saya tak tahu apa-apa sebenarnya. Saya dengar ni apa benda ni, ada budak-budak main-main, ada orang belajar silat, ada bunyi hadra. Saya pun tak mau ambil tahu lah. Betul. Jadi bila besok saya jumpa satu orang Indonesia, dia ada kerja di daerah situ. Dia bersihkan juga kebun Dia kebun dia. Kebun dia. Kebun dia. Dia datang jumpalah kita satu tempat kan. Jadi datang duduk berbual. Dia tanya saya, kau semalam tidur macam okey? Bilang okey aja. Bilang kenapa? Kau tak dengar apa-apa? Dia bilang, oh kalau dengar ada lah saya cakap. Kau dengar apa? Ada orang budak-budak main-main kat bawah. Ada orang belajar silat. Jadi saya tak ambil berat pasal tu semua. Pasal saya tak mau tahu ni semua lah. Ya, kita santai je. Kita nak santai clearkan je. kerja kita. Saya pergi kerja niat saya nak bersihkan tu kawasan aja. Betul. Jadi orang tu cakap, sebenarnya yang depan kau punya pondok tu Istana Bunian. Oh baru saya faham. Oh itu pasal saya dengar ada orang belajar silat. Macam ada keramaian. Macam keramaian. Jadi saya pun tak berapa faham sebenarnya. Betul. Jadi tanya orang tua ni. Ini apa masalah dia sebenarnya? Dia bilang bukan masalah. Kau bikin pondok sebelah kawasan dia. Tempat dia. Manalah kita tahu. Kita tak nampak. Tapi kita tak alhamdulillah lah. Tak ada ganggu apa semua, tak ada lah. Cuma abang dengar bunyi je lah. Bunyi aja. Nampak semua tak ada. Tak ada bang Tapi bila ada orang cakap kadang-kadang situ ada satu gajah. Jadi saya ingat mana gajah boleh jalan sini. Kalau jalan terbelus gajah tu. Kenapa? Pasal tanah dia tanah paya. Tanah paya. Ya. Tak belus lah. Betul. Dia boleh terbelus. Betul. Tanah paya. Kalau ada gajah mesti ada tapak kaki. Betul. Jadi besok saya bangun, saya tengok pokok yang saya tanam tu, yang depan rumah aja, tanam pokok tebu. Semua habis kena cabut. Tapak tak ada? Tapak ada, gajah tak ada. Faham? Besok pagi baru saya nampak. Ini tapak gajah ni besar macam ni. Tanya dengan orang Indonesia tu. Dia bilang kenapa? Tiba-tiba pokok tebu aku depan semua orang cabut, orang buang. Dia buang bersepah ke dia memang? Dia cabut 2-3 kali dia cabut, dia buang. Dia cabut dia buang Mungkin tempat tu dia tak kasih tanam ke. Dia mungkin saya pun tak faham. Betul. Jadi saya pun tak mau ambil tahulah pasal ni semua. Saya tahu saya bikin kerja saya je. Betul. Jadi saya duduk sana hampir setahun lah. Saya bersihkan tu hutan semua. Daripada hutan sampai jadi ladang. Clear semua. 2 ekar lebih tu. Clear. Lepas tu adalah kita tanam keladi, tanam jagung. Jadi duduk dalam hutan, kita tanam pokok keladi. Jadi pagi makan keladi, petang makan keladi, keladi rebus, keladi air, keladi semua keladi lah. Menu keladi. Menu keladi. Apa kau tanam tu kau makan. Itu dia. Betul, faham. Kalau jagung, kita makanlah jagung bakar, jagung rebus, semua jagung. Betul. Jadi saya duduk sana setahun lebih katnya. Bila semua dah settle kerja saya balik Singapura. Balik Singapura, saya kerja sekejap. Lepas tu saya masuk NS 2 tahun setengah. Habis tu 2 tahun, minat tu dah datang balik. Saya ada kenal adik angkat saya satu kat Selangor. Jadi dia cakap dia suka masuk hutan. Saya cakap saya pun nak ikut. Jadi bila kita pergi sana, dia cakap dalam hutan tu ada gerabak kereta api. Ada 3 biji dia cakap. 3 biji dekat tengah-tengah hutan. Itu zaman British punya time dia cakap. Dia tengah hutan lah. Tengah-tengah hutan. Dia sepadan mai.
Dia antara Bentong, Pahang, Selangor. Oh, sepadan. Dia tengah-tengah. Di tengah-tengah, betul. Jadi saya pun dah minat lah nak pergi tengok tu tempat. Tapi kita nak pergi tak confident. Ada ke tak ada. Betul. Sekali orang cerita-cerita kita pergi cari tak jumpa. Betul. Jadi pergi jumpa satu orang kampung. Bila jumpa orang kampung tu pernah jumpa kepala kereta api tu. Okey. Jadi saya bilang nak tengok gambar. Dia cakap ada. Kita ambil tengok gambar tu. Wah, confident lah barang ni ada. Memang kepala kereta api. Memang kepala kereta api tu. Jadi Dia ada rail ke bang? rail sebenarnya Dah diambil atas baru ada. Maknanya gerabak ni semua dia letak bawah untuk dinaikkan ke atas ke macam mana? Dia daripada bawah, dia pasang tu rail. Okey, betul. Jadi dia start tu enjin akan jalan, dia pasang rail, pasang dalam 10 batang. Sampai atas dia berhenti, dia buka yang belakang ni, dia taruh depan. Oh, jadi yang belakang tak ada lagi. Tak ada lagi. Okey, jadi itu pasal bila orang cari tak akan jumpa tu kepala kereta api. Sebab dia tak ada jejak rail Dah tak ada jejak, dia buka, dia pasang sampai atas. Bila sampai atas tu, dia bikin macam monorail. Daripada Selangor, Bentong, Pahang tu, dia rail tu dia pusing satu kawasan. Ui, faham. Jadi bila dia pusing satu kawasan tu bermakna setiap British datang sini, kalau tak ada hasil dia tak akan duduk sini. Betul, tak ada hasil dia tak nak lepak. Jadi atas tu ada BJ Timah, ada MAS. Jadi ini British bikin kerja tempat atas. Dekat situ ada clearkan barang. Dia clearkan barang. Jadi orang-orang kampung pun tak tahu. Jadi pekerja dia orang semua dia ambil daripada China. Orang China. Daripada China yang supply orang-orang China ni semua Yap Alloy. Oh, Yap Alloy. Jadi Alloy nama besar guys. British kasih Yap Alloy tempat bawah, BJ Timah punya tempat. Jadi British suruh dia supply orang. Jadi kalau sekali diorang jalan tu 100 orang semua akan naik atas. Faham. Untuk dia settle down yang Untuk diorang bikin tu projek kereta api tu jalan sampai atas. Sampai atas dia bikin kerja diorang. Jadi orang bawah tak tahu cerita, orang Melayu pun tak tahu cerita. Yalah dia tahu biji timah je kat bawah. Jadi diorang atas diorang bikin diam-diam. Jadi bila sampai atas tu diorang cakap ada kepala kereta api tu kan. Jadi saya pergilah cari, saya 4 orang. 2 daripada Singapura, 2 daripada Malaysia. Jadi pergi cari tu kepala kereta api, naik turun. Berapa hari bang? Itu kalau saya jumpa kepala kereta api tu nak pergi dia 3 hari. Maknanya berjalan ke dalam hutan belantara mencari gerabak kereta api, kepala kereta api selama 3 hari. 3 hari. Uish. Jadi satu orang bawa dalam lebih kurang 50 kilo lah. Yalah untuk apa? Untuk ration makan, apa-apa pakaian semualah. Betul. Jadi diorang bila nak masuk hutan, bila nak bawa barang-barang tu, kita tak boleh main sumbat barang-barang semua, tak boleh. Tak boleh suka-suka. Jadi baju yang kita perlu nak pakai untuk malam tidur ke apa, kita akan masuk dalam satu plastik bag hitam. Kita ikat masuk paling bawah sekali. Pasal itu kita jarang pakai. Bila dah sampai stesen baru kita akan buka semua sekali. Betul, last. Atas, makanan, semua kita susun. Jadi perjalanan tu mudah sikit. Betul. Jadi tak payah nak selongkar-selongkar. tak payah. Betul. Jadi bila satu malam kita nak base kat situ, bermakna baru semua barang kita keluarkan. Betul. Jadi pagi lepas masuk semua dah pergi merayap semua, kita siap masuk balik barang-barang tu. Jadi dalam perjalanan tu kita 4 orang. Kita nak masuk satu kawasan tu, kawasan mistik jugalah saya rasa. Yalah dekat hutan bang kan. Jadi 3 hari perjalanan tu kita akan tidur 3 kali. Yalah betul. Jadi bila kita sampai satu stesen tu kita akan stop, cari tempat yang baik, kita akan tidur kat situ lah. Agak-agak abang stop tu pada jam berapa bang? Oh, itu kalau kita jalan kita ikut macam office hour punya. Pukul 5.30 baru kita stop. 5.30 stop cari tempat base. Cari base. 5.30 mesti nak berhenti. Pasal apa? Sana dalam 5 lebih dah gelap. Dah gelap. Dah gelap. Kalau dia pergi gelap tu tapak tangan pun tak nampak. Betul, memang gelap. Betul. Dekat tengah hutan belantara ni jangan main-main guys. Jadi lepas tu daripada pukul 5 petang abang akan stop. Kita akan satu base, kita akan tidur situ satu malam. Jadi bila tengah tidur tu ada cerita mistik sikit lah dalam ni. Apa bang? Waktu tengah tidur tu pukul 3 pagi kawan saya kejut. Dia cakap, "Lid, tempat luar ada orang." Aku bilang, "Ada orang?" Saya tengah tidur ni. Dia nak pergi buang air. Aku cakap, "Kau nampak apa?" Dia bilang, "Ada 2 orang tengah jalan atas air." "Oh, okey. Itu perempuan 2 orang kan?" "Betul Lid, perempuan 2 orang." "Oh, itu kita pay neighbor," aku cakap.
Dia dengan neighbor dia pun terperanjat. Jiran lah. Ni jiran kita pula ni Dia jiran. macam mana? Ada air kat situ, ada sungai. Ada sungai ya bang? Kalau masuk hutan Selangor ni, beribu sungai kau kena sembrang. Ada je sungai-sungai. Semua ada sungai. Jadi bermakna kalau kau jalan landai, ada pokok tak boleh jalan, pokok bulur mampat. Memang rapat pokok bulur tu semua. Lepas tu kita kena sembrang tu sungai. So, zigzag, sembrang sungai sini, jalan sana, jalan sini. Patutlah 3 hari bang. Jadi nak dapatkan tempat yang selesa dan selamat, kita kena cari betul-betul pukul 5 nak kena berhenti. Yalah, terang lagi masih ada masa. Jadi dah 2 hari tu kerja banyak nak bikin pasal kita duduk depan nak kena tebang pokok, nak bersihkan line clear kan. Betul. Jadi kita tak akan bawa beg dan bersihkan pokok tu, beban untuk kita. Tinggalkan beg sini, bawa parang, rintis jalan. Itu sialan. Rintis sampai ujung. Sampai ujung kita akan patah balik. Ambil beg Baru angkat beg. 50 kilo tu. Kalau kita nak bawa beg, kita nak cantas, tak larat. Tak larat. Dia jadi penat guys. Lagi penat 2 kali ganda macam tu bang. Jadi bila dah sampai situ, jadi kita ingat okey lah. Kita base kat situ. Malam tu kita dah relax lah. Santai aja semua. Alhamdulillah lah tak ada apa-apa. So far 10 tahun saya jalan dalam hutan Selangor, Bentong, Pahang. Saya belum pernah jumpa seekor ular pun belum pernah jumpa. Tak ada ular bang Ular tak ada, harimau tak ada, babi pun tak ada. Mana waktu perjalanan abang tu selama 10 tahun? No, tak ada. Satu pun tak ada. Jadi diorang cakap mungkin kau ada pakai ilmu ke apa ke. Diorang cakap abang ada ilmu ke Macam-macam lah. Saya cakap sebenarnya tak ada ilmu sebenarnya. Ini saya kasih tips sikit untuk siapa-siapa pun yang nak pergi mana-mana pun. Kalau ada ibu bapa lagi, sebelum pergi jumpa mak bapak kita, minta izin dan reda diorang. Jadi mak punya doa ni dia macam roket dia pergi. Betul. Jadi setiap kali saya nak masuk hutan ataupun ada masalah ke apa, saya akan jumpa mak saya. Dan saya akan cakap dengan mak saya ada masalah, suruh mak saya doakan untuk saya. Faham. Jadi so far alhamdulillah lah. Dah berpuluh tahun saya masuk, saya belum pernah lagi lah masuk jumpa hutan ke. Diorang cakap ada harimau. Tapak harimau ada lah. Tapi harimau tak pernah nampak. Tak pernah nampak. Dan bila sampai satu tempat tu kita jalan, dah 2 hari 2 malam, kita dah pindah lagi tempat lain. Kita base kat situ. Jadi masih siang. Jadi saya ingat, okeylah kita rintis jalan aja lah. Rintis lagi lah. Bila kita rintis nak masuk hari yang ketiga tu, kita dah tersesat atas puncak tu. Abang dah sampai puncak lah. Dah sampai puncak. Patutnya dia punya tu dekat puncak ke dekat ni? Atas? Dia atas betul-betul puncak. Puncak barang tu memang kat puncak. Jadi kita nak ambil jalan ringkas, taruh beg barang-barang semua situ lain tempat. Satu tempat. Kita masuk pergi rintis. Masuk. Sekali macam ni dah sesat dekat situ. Kawan saya ni dia boleh nampak. Dia cakap ada satu orang pakai jubah putih kat situ. Dia tunjuk macam gini. Dia tak cakap, dia tunjuk aja. Jadi kawan saya cakap dengan saya, "Lid, kita patah balik belakang boleh tak?" Dia tahu mesti saya marah lah. Kita dah beberapa kali dah pusing. Betul. Saya Tak cakap, patah balik. tak apa. Kita patah balik juga. Patah balik, orang tu dah hilang. Lepas tu dia timbul sebelah sana pula. Dia tunjuk sebelah sini. Jadi dia cakap, "Lid, jalan sana boleh?" Boleh lah, jalan aja. Kita pun tak tahu mana kita nak pergi. Jalan sini tak ada, sana tak ada kan. Jadi bila sampai sana, orang tua tu signal dengan kawan saya. Dia cakap tunjuk saya, suruh saya jalan depan. Dia suruh abang lead. Dia suruh abang jalan depan. Suruh diorang ikut je mana abang pergi. Ya okey lah. Saya pun jalan. Sekali ada satu anak sungai. Saya turun tu anak sungai, saya naik, saya tengok kepala kereta api tu ada situ. Abang turun anak sungai, terus nampak kepala kereta api. Besar betul kepala kereta api ni. Dia macam mana bang? Ada gambar? Tak, maksudnya ada gambar contoh dia? Gambar semua ada. Ada bang Jadi itu dia panggil lokomotif. Lokomotif. Jadi lokomotif tu diorang bikin projek lah tempat atas tu. Lokomotif ni kebanyakan digunakan untuk pecahkan batu untuk ambil emas bang. Betul. Jadi lokomotif tu ada cop atas dia punya. Saya kalau pergi mana-mana pun saya akan check cop ataupun number ataupun date dia orang. Faham.
Dia ada tulis kat situ Central Engine Work Singapore. Oh lama. Dah tengok daripada Singapura pula dia datang. Lah itu tu. Saya pun dah pening mana tak apa. Itu nanti kita check dulu balik lah. Betul. Bila dah dalam perjalanan tu dah jumpa kepala kereta api tu, semua dah lupa. Kita pergi bersihkan tu kawasan, dah semangat. Pacat, beribu pacat. Uish, pacat Sampai Yelah sungai bang kan? sungai. Ya, memang Tanah dia semua pacat. pacat bang Semua pacat. Jadi dah tak pedulilah pacat ke apa, kita pun dah tak. Bila dah jumpa, kita dah seronok. Dah 10 tahun cari kan. Ya. Terlupa dah sampai malam. Alamak. Dah tak boleh turun, dah gelap. Dah gelap betul. Nak turun bawah bahaya pasal sana air terjun banyak. Yalah, Pasal bukit semua tinggi-tinggi kan. betul. Jadi macam mana kita nak balik, dah tak boleh balik ni. Kita lepas tu stay situ satu malam lah. Cari buluh, bikin kasut tak buka, baju basah, semua dah basah kuyup dah. Tengah duduk dalam hujan-hujan tu je lah. Taruh alaskan daun pokok kan. Dia punya air, saya test dia punya air pak sungai tu 16 degrees. Apa sejuk Sejuk, menggigil pak atas. Sejuk Hidupkan unggun api pun tak lut juga. Tak lut. Yalah betul. Nak duduk belakang rapat-rapat dengan kawan kasih bahang pun tak boleh juga. Yalah sejuk sangat. Last masing-masing duduk menyangkung aja. Nak tidur pun tak boleh. Tidur berdiri lah. Pegang buluh tu, tiang tu pegang aje lah. Hujan, sejuk apa, tahan aje lah. Tunggu sampai besok pagi. So sepanjang malam tu hujan abang? Hujan. Jadi tak tidur lah semua. Yalah kesejukan tu. Dah sampai pagi dah tengok, kita dah happy lah. Ambil gambar, kerebak-kerebuk semua. Kita pun patah balik. Kita pergi base lah. Betul. Balik kita pergi base. Buka kasut semua kembang, kaki semua kembang lah. Pasal tak buka stokin, tak buka seluar kan. Macam kena ni lah. Apa takung air kan dalam kasut. air lah. Kaki semua dah kembang lah. Betul. Tapi kita mana ada peduli tu semua. Yalah betul. Dah main hutan lain dah bang. Jadi dah jumpa tu, kita balik lagi. Balik Singapura. Balik Selangor, balik semua relax. Balik. Lagi sebulan kita patah balik lagi. Nak cari lagi satu. Oh dia banyak bang. Dia ada 3 diorang cakap. Oh. Jadi bila dalam perjalanan tu kita jalan sungai kan. Saya selalu bawa parang, mana-mana pergi parang pada saya important lah. Ya dalam tangan lah. Jadi dalam tempat sungai tu kita on the way jalan, saya tengok ni macam apa benda ni, saya ketuk. Besi lah. Oh dekat dalam. Dalam sungai. Alamak. Yang satu lagi tu lah. Lagi satu. Ketuk sini, ketuk. Panjang benda ni. Ini mesti dia ni. Sekali korek-korek betul-betul dia. Jadi saya pay plan pakai water jet lah, macam-macam plan lah, tapi semua tak jadi lah. Semua tak boleh lah, water jet mana nak jadi. Nak pergi Pico dia macam mana? Yelah betul. Jadi saya duduk tengok macam mana saya nak kasih benda ni timbul balik. Saya divert air sungai tu semua. Abang matikan lah, terus tutup lah. Tutup sebelah sana, buka satu lorong, arahkan air tu pergi tempat kepala kereta api tu yang dalam terbenam tu. Jadi bila tolak semua, pasir semua naik, Yalah betul. baru kita nampak ada 2 biji yang kita dah jumpa. Apa yang biji yang lagi sebiji lah, so yang kedua satu punya tempat atas puncak, satu tempat bawah. sungai. Sungai tu. Jadi bila kita dah ni ambil gambar, kerebuk semua, balik Selangor. Jadi orang-orang Selangor mau tanya, kita tunjuklah kita ada gambar ni semua. Betul. Jadi diorang pun nak pergi. Jadi saya kasih location tempat mana yang Jumpa ada semua. pokok tu. Tempat satu pokok besar tu, saya ada bikin tanda 3 potongan. Jadi bila saya dah potong tu tanda, saya potong 2 side. Sini satu, belakang sana satu. Jadi daripada sana boleh nampak, daripada sini pun boleh nampak. Betul. Jadi saya bilang dia orang, kalau kau jalan sana sampai tempat pokok pisang, sana ada banyak pokok pisang. Lepas pokok pisang tu kau akan jumpa satu pokok besar ni. Lepas tu depan pokok besar tu ada kepala kereta api tu. Abang dah bagi detail lah. Kasih detail pasal saya nak buat apa saya pun tak tahu. Yalah macam mana kita nak angkat keluar pun tak boleh. Helikopter pun tak boleh ambil. Pakai Chinok boleh. Chinok boleh Tapi banyak belanja kan. Chinok. Jadi kerajaan pun tak berapa minat lah pasal ni. Jadi saya ingat kita kasih je. Siapa yang nak pergi, kita arahkan dia orang pergi. Kasih arah jalan macam mana semua. Bagi dia ni lah. Bagi dia orang, at least dia orang buat sesuatu lah. Walaupun kita tak boleh bikin, mungkin rezeki dia orang, kita tak tahu. Mungkin dia orang ada connection, mungkin dia orang boleh bawa keluar. Itu kita tak nak ada penghargaan pun apa. Kita just, saya punya orang very simple je lah. Buat apa yang ni je bang
kita apa kita mampu kita buat. Betul. Tak mampu kita kasih lain orang buat. Betul. Saya tak akan bilang oh tak boleh lah, tak ada. Betul. Jadi banyak orang nak pergi sana. Mm-mm. So far tak silap saya ada 4 ke 5 grup semua grup besar-besar punya nama. Pergi situ. Pergi diorang nampak pokok besar tu diorang nampak. Ada tanda pun diorang nampak. Diorang siap ambil gambar lagi. Tapi kepala kereta api diorang tak nampak. Pokok besar jumpa, kepala kereta api tak ada. Tak ada. Jadi diorang turun balik bawah. Diorang bilang adik angkat saya. Dia bilang kepala kereta api tu dah hilang, dia cakap. Cakap, macam mana boleh hilang? Dia telefon saya. Dia cakap, bang, kepala kereta api tu dah hilang. Jadi bila saya cakap, mustahil dia boleh hilang. Jadi saya ambil cuti lagi 10 hari. Saya masuk lagi dalam tu. Sampai tempat tu ada pula kepala kereta api tu. Ya, orang kalau tak ni pun tak jumpa bang. Jadi kalau pendapat saya lah tu rezeki masing-masing lah. Yalah, abang tahu kat tempat exact. Tapi dia orang masuk, dia orang jumpa pokok, dia tak jumpa barang. Padahal pokok tu depan tu aja kepala kereta api tu. Dia cakap tak ada. Kalau dia tak tunjuk lah. Jadi kalau tak ada tu anggapan saya bukan rezeki dia orang lah. Ni rezeki masing-masing. Betul. Jadi dalam perjalanan kita nak pergi macam ni, kita mesti nak ada persahabatan yang akrab. Betul. Jadi kita Kita tahu. tak boleh nak cakap kita bagus, dia bagus, tak boleh. Kita kerjasama. Betul. Yang kita pergi bikin ni pun kita kan happy-happy je. Yalah, kita hobi kita orang. Saya hutan meresing lah. Saya pernah cari kubur kat Singapura tahun 1866. Waktu tu saya pergi Radin Mas. Orang tua tu cakap dengan saya, sini ada satu keramat. Diorang cari dah bertahun tak jumpa. Okey. Jadi dia cakap dengan saya lah, daerah sini tak tahu tapi tempat mana tak tahu. Radin Mas lah. Dekat Radin Mas kat Singapura. Ya, di Singapura betul. Jadi saya pula dengan kawan saya, kita tak ada kerja merayap aja. Kita pergi explore sekejap lah. Pergi bila explore kita jumpa kubur Jepun lama. Masih ada bang? Masih ada lagi. Okey. Betul-betul dekat kabel car tu, tiang kabel car yang paling atas sekali tu, bawah dia. Jadi itu kita tak berapa minat sangat lah. Itu dulu semua boleh masuk, sekarang tak boleh bang kan? Boleh juga. Boleh juga. Dia tak ada kepung, tak ada apa. Tak ada apa Tak ada apa, boleh masuk. Faham. Saya punya target cari kubur tu. Jadi bila pusing, dah sampai bawah, nak dekat maghrib. Dia nak dekat maghrib. Kawan saya cakap, bang kita balik je lah bang. Kalau lagi sekejap lah, kita isap rokok dulu, kita tengok dulu. Bila saya tengok, saya nampak asap. Ni asap ada rumah kampung ke apa dalam ni? Abang nampak asap macam kepuk lah. Macam orang bakar asap, begitu. Macam bakar sampah. Macam bakar sampah. Saya cakap, ni ada asap ni. Mungkin ada rumah orang lagi dalam ni. Bagi abang tanda. Jadi kawan saya cakap, bang, ni hari kami malam Jumaat bang. Alamak. Ni dia bilang cerita ngeri ni. Saya cakap tak ada apa-apa, kita masuk je. Dia cakap, bang sabar bang, hari 6 kita datang. Saya cakap okey lah, kalau kau tak nak masuk kita tunggu hari 6 lah. Okey. Mana balik lah? Balik tunggu hari 6. Hari 6 kita datang balik. Datang balik bila saya masuk, tempat yang asap tu lah, baru saya nampak ada kubur lama tahun 1966. Dia ada 1866. Dia ada tulis abang? Ada tulis. Batu dia macam mana bang? Batu Aceh ke apa? Macam dia bukan batu Aceh. Dia banyak kubur sebenarnya. Batu dia, batu nisan yang saya jumpa tu 4 kaki. Tinggi dia macam ni, 4 kaki. Tinggi. Kalau yang lelaki punya batu nisan, dia terus, dia bulat gitu. Kalau yang perempuan, dia ada design dia macam gini. Jadi ni maknanya keturunan, tak silap saya, Tok Marang punya, Marang Terengganu punya. Sampai Singapura bang? Dulu dia orang duduk sana. Berdakwah. Mesti orang ada nama lah saya rasa. Pasal ada perkampungan dia orang situ kan. Faham. Jadi saya pergilah mana-mana, keramat ke, mahakam ke, semua saya langgar je lah. Jadi banyaklah cerita-cerita mistik ada, itulah ini. Tapi saya tak ambil pot tu semualah. Betul. Tapi benda tu menarik juga bang, sebab abang nampak macam apa orang bakar sampah. Itu sebagai tanda. Betul. Dia macam panggil, Khalid sini, ni kat sini. Macam tu. Macam ibarat itu dia kasih tanda. Dia bagi tanda, betul. Jadi bila saya jumpa kubur tu, saya pergi balik tempat Radin Mas, jumpa orang tua tu. Cakap dengan orang tua tu, yang kau cari kubur tu, kau cakap dah setahun ke 2 tahun tu, aku dah jumpa. Dia cakap tempat mana Lid? Tempat bawah sana. Okey,
hari 6 ni engkau 4 orang, kau bawa budak engkau 4 orang, aku bawa budak aku 4 orang, kita bersihkan kawasan tu. Bila bersihkan kawasan tu, ambil gambar, baru berita harian datang, ambil gambar, masuk dalam majalah lah, masuk apa. Waktu nak masuk majalah, masuk apa ni semua, saya dah hilang lah. Saya tak masuk campur tu semua. Tak campur lah. Saya pergi kerja, saya dah jumpa selesai. jumpa, bersihkan tu kawasan. Dia nak buat apa, dia buat lah. Dia macam gitu ya. Ada orang macam gitu guys. Dia orang punya tugas jumpa, bersihkan, gerak. Dia orang tak nak fikir apa-apa, tak nak kredit, tak nak apalah bang. Bukan pasal nak rasa diri bagus, bukan. Cuma ada orang, setengah orang better macam tu lagi bagus lah bang. Faham. Pasal bila saya masuk hutan, adalah berita masuk dalam TV Singapura pun ada, Suria ada masuk, jadi Surat Khabar pun ada keluar. Jadi kita semangat kan bila kita tengok. Betul. Jadi saya gantung frame tu kat rumah saya, yang saya jumpa kubur, jumpa kepala kereta api, masuk hutan, pergi mana, keluar surat khabar habis semua, keratan dia orang tu. Yalah. Saya simpan kat rumah. Apa simpan lah. Buat frame lah. Buat frame, betul. Konon-kononnya bangga lah dengan apa yang kita dapat kan. Betul. Bila satu hari saya tengah duduk malam tu, saya selalu duduk seorang-seorang. Saya suka renung lebih jauh lagi. Jadi saya cakap, ini gambar tak boleh ada kat sini sebenarnya. Jadi saya pun, apa hal pula ni gambar ni tak boleh ada kat sini Abang rasa macam benda dalam tu berkata-kata. Dia cakap, saya cakap, apa gambar ni tak boleh, tak ada kena-mengena pun gambar ni. Ya, betul. Jadi dia cakap dengan saya, gambar ni boleh jatuhkan kau. Jadi saya pun macam, apa hal pula ni? Jadi bila saya duduk, saya renung, baru saya dapat apa maksud dia. Pasal gambar yang kita gantung tu, yang kita jadi kebanggaan tu, dia boleh jatuh riak atas diri kita. Kita rasa kita hebat lah. Jadi bila orang datang rumah, hari raya ke, kawan-kawan datang rumah, nak tengok gambar, jadi cerita tu akan tak stop. Yalah, jadi kita rasa kita ni macam, kita ni champion lah kira. Yalah, betul. Jadi kita rasa bangga dengan apa yang kita ada. Jadi bila saya duduk, malam tu juga saya bawa turun tu gambar semua. Semua apa simpan lah? Mula-mula semua nak buang tu sampah. Pasal dia kaca, jadi campak dalam store je lah. Faham. Gambar tu masih ada. Masih ada bang semua ada bang Jadi di sini banyak kita nak kena faham tentang naluri perjalanan dalam hutan ni. Sebenarnya alam ni dalam hutan, dia ada mengait dengan manusia juga, penghidupan kita. Sebagai contoh ada pokok besar, ada pokok melilit. Betul. Itu orang yang suka putar belit. Ada pokok besar, ada pokok tumpang. Itu orang suka ambil kesempatan atas diri kita. Faham. Bila kita ada kemampuan, ada kesenangan, dia nak tumpang. Jadi bila tengok pokok-pokok ni semua, dia datang satu ilham. Pokok ni sama macam korang semua. Manusia sama macam manusia. Setiap alam yang Allah jadikan benda ni semua bersebab. Cuma kita tahu kaji ataupun tidak. Kita melihat dengan cara yang berbeza jugalah bang. Kalau kita tengok tak ada apa-apa, pokok-pokok je lah. Pokok-pokok yang betul. Kalau kita tengok, ini ada makna sebenarnya ni. Jadi daripada situ kita belajar lah. Betul. Yalah, kalau kita belajar pasal tentang hukum alam semua bang faham. Saya faham sangat. Jadi bila kita ada masalah ke, ada apa-apa pun masalah, jangan kelang kabut, relax, tenangkan fikiran. Betul. Tarik nafas 3 kali kuat-kuat, dalam-dalam tarik, tahan sekejap, lepaskan pelan-pelan. Pasal pernafasan ni sebenarnya paling mustahak dalam hidup kita. Betul. Tak ada nafas, Assalamualaikum, jalan kita. Betul. Jadi ada banyak-banyak perjalanan yang kita nak kena go through ni. Ada ilmu, betul. Ada perjalanan penghidupan. Jadi kalau prinsip yang ada pada diri saya ni, saya pegang ada 4. Bila kita bersahabat ataupun kita ada kawan, kejujuran mesti nak ada. Betul. Kejujuran, keikhlasan, amanah, jangan pentingkan diri sendiri. Ini 3 bang. Bila ini 4 ada, senang untuk kita nak bergerak. Pasal dalam perjalanan saya ni ramai juga saya punya sahabat-sahabat. Alhamdulillah lah, semua okey lah. Betul. Jadi bila ada satu orang tu offer kita duit 1.2 million ringgit
untuk satu projek. Jadi orang tu cakap ni duit nak bagi macam mana ni? Bagi-bagi macam mana? Jadi sahabat saya tak cakap apa-apa pun. Sahabat saya sendiri cakap dengan orang tu. Semua tu duit kasih pada saya. Jadi orang tu cakap, ini banyak duit ni. Jadi kawan saya cakap, kau ambil tu duit semua kasih pada abang aku ni. Abang aku nak kasih aku RM50, aku pun okey. Ambil je. Ambil je. Yalah, dia orang Ini bermakna persahabatan kita tu dah erat. Dan kita akan percaya satu sama lain. betul. Kalau orang tak percaya, macam mana nak masukkan duit dalam akaun macam itu banyak kan? Betul. Jadi disebabkan persahabatan tu lah kita boleh berjalan lebih jauh lagi lah. Jadi dalam perjalanan ni nak kena banyak sabar. Sabar very important dalam life lah. Penghidupan kita ni nak kena banyak sabar. Betul. Tak boleh kelang kabut, nak melenting, tak boleh. Jadi kita nak kena tenang-tenang. Relax. Itulah penghidupan kita lah macam itu. Semacam satu tamparan juga lah untuk saya. Tapi apa pun guys, dah 40 minit kalau ikut daripada apa ceritaan daripada Abang Khalid. Banyak ilmu-ilmu yang kita boleh dapat dan pengalaman-pengalaman yang Abang Khalid lalui. Satu benda yang bukan semua orang boleh dapat bang. Nak cari, ialah macam saya, kalau abang suruh saya pergi jom kita gerak. Ataupun macam saya sebelum abang 10 tahun cari lokomotif ni. Saya nak habiskan 10 tahun saya tu, saya tak tahu sama ada saya boleh buat ataupun tidak. Ini touch wood saya cakap, memang bukan mudah. Jadi perlukan kesabaran yang sangat tinggi untuk kita mencari sesuatu. Yalah, kejayaan ni perlu digali dan perlu dicari. Kalau kita gagal untuk bersabar, maknanya kejayaan ini hanya sekadar kata-kata sajalah. Betul lah bang. Alright bang. Itulah sedikit sebanyak untuk Jungle Boy. Guys, kalau kita nak tanya mistik lagi banyak sebenarnya guys. Tapi itulah, kita pun hari ni episod yang kedua. Kita pun tak nak panjang-panjang sangat, santai-santai dulu, bagi korang, touch korang sikit, sentuh korang sikit. Sebab korang pun tengok environment yang kita bawakan sangat-sangat berbeza guys. Belum pernah lagi korang nampak orang buat kat tunnel tu macam gini, buat cerita pula si Adam ni kan. So saya dalam fasa nak recover balik semua bang. Abang pun tahu. So insyaAllah kita pun akan cuba sedaya upaya kita untuk comeback balik. Sebab ada orang kata Adam dapat duit sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Sebab saya pun nak juga sama macam ada yang dalam Social Blade. Kalau Social Blade cakap 30,000, 40,000, ya Allah ya Tuhanku, aminkanlah dengan doa itu, sebagai yang apa yang dikatakan tu sebagai doa. Amin ya rabbal alamin. Jadi biarlah saya dapat 30-40,000 setiap bulan, at least dapat selesaikan apa-apa yang patut. Jadi inilah salah satu inisiatif saya ambil untuk saya menaikkan taraf lagi untuk 2026 untuk tontonan anda semua. Alright. Kita bersama dengan Jungle Boy. Nantikan untuk part 1 ke part 2 ke, kalau korang nak, komen kat bawah. See you guys untuk the next location. Assalamualaikum. Okay guys, kita bergerak keluar. Ini kaki, tapak kaki banyak ni. Kaki banyak ni. Baru tengok kabus guys. Sekali guys. Tapi kita buat. Landak. Tengok bergasak pun. Ni semua air ni bang, kalau banjir. Okay, kita keluar. Alhamdulillah selesai rakaman dan juga eksplorasi. Kita akan masukkan sikit eksplorasi tadi dan juga rakaman tadi. Kita jalan dulu. Rakam belakang sikit. Keluar dulu. Okay, alhamdulillah selesai guys. Selesai. Walaupun mata terbakar sikit ni. Terkena getah panas, tapi berbaloi. Itu dia lah yang saya nak sampaikan kepada anda. Tunnel Jepun ataupun gua Jepun yang ditinggalkan. Mr. Official bersama dengan Abang Khalid dan Nubi bawakan anda satu benda yang berbeza. Assalamualaikum, jumpa lagi.
See you guys. Sas. Penyengat. Bye-bye, tunnel. Selesai satu bab. Kita bergerak.